Wah. Atuk bawa kita makan durian. Makan durian. Nak tunjuk makan durian dekat mana. Kita makan durian dekat. Ha? Oh. Itu. Pokok durian di atas bukit. Jom, Maira nak buat apa? Mandi? Atau ajak mandi lagi? Jom. Tadi kamera kat dalam. Aku lama. Maira. Tadi air tu jernih. Dan lagi 2 gelam. Jom, let's go. Atuk ajak mandi belah sana. Pali. 2 gelam. Ni atas bukit ya? Ayah cakap kita dekat atas bukit. Budak ni excited nak mandi semua. Jaga tengok air. Huyo, hebat oh. Guys, nanti contoh. Aku pergi rekod aku mandi lah. Apa sepak? Maafkan saya. Adik nak mandi ke? Nak mandi? Aira nak mandi ke tak? Mandi. Aku bawa je baju lah. Mandi. Uish, buat apa? Dah make up lawa macam ni? Lawa ke? Mandi. Aira, pergi minta kat aku. Aira. Buka kasut buka. Take off your shoes. Letak belah atas kasut. Cepat. Yeay. Aira first time ni nak mandi. Batu pijak slow-slow licin. Woo. Ibu cakap kat bawah. 2 ketul budak. Masuk je cepat. Nah. Okey, nah. Wait. Ayah takut ngacut dia, takut dengan ayah Im dia. Lepas tu kena pelangkut gitu. Ni macam rasa je. Tu. Lagi rendah kaki kan. Anak rasa ha. Oh. Sana. Wah, yeay adik. Aira dah Airi first time ni. Kita mandi. Mandi.
Wow. Kasih. Tengoklah. Atuk busy call kawan dia. Tunggu kawan dia turun dari bukit. Nak makan durian. Cepat weh, jam. 1, 2, 3, jam. Ada sini lah ada. Nah, tengok duduk atas. Dua duduk atas ni animal macam tu. Wow. Wah, tengok acu berenang. Wah, acu swimming. Kucing di mana? Cepat lawan berenang. Siapa menang dia menang. Cepat. Panggil atuk dulu, panggil atuk. Okey, sudahlah. Ya. Datuk mana? Datuk satu. Okey. Dua nak turun lah ni. Takut nak kecil. Yo, dugong. Ini bincang. Cepat, panggil atuk. Cepatlah, panggil atuk. Yang ni memang seronok. Siapa? Tu atuk panggil. Atuk panggil. Tak lancar je. Sudahlah. Nah, pegang jap. Nak letak kamera. Ha? Letak ni. Wow. Tengok yang putih je. Tengok kita ada bijak batu. Teja. Sokok. Ada durian. Atuk beli durian. Atuk bawa durian tu. Tu durian. Boleh ni? Boleh. Lupa adik. Atuk bawa durian. Nampak tu.
Durian fresh oh. Kosong ah. Baru jatuh ke? Wah. Besar ni durian. Awak pun durian ke? Jom kita saling baju. Ha, apa durian? Tu nampak tu. Itu kerabu sotong pula. Sedap ho. Sedap kan terliur. Sedap kaki ayam. Kaki ayam kat rumah dapat sendiri. Weh, makan cucumber. Nak naik. Aish nak cucumber. Cakap atuk. Atuk hai atuk. Hai atuk cakap. Atuk cakap hai. Atuk cakap hai. Hai. Tengok muka Aish. Okey, dah apa ni? Nasi goreng kampung. Pedas kan? Tak. Nasi goreng Cina. Penuh lagi pun. Nasi goreng Cina. Dia pun nak juga. Okey Dia lah. tu geli. Cek okey. Apa ni? Ada ho. Gerak. Ada tu, atuk tak layan aku pun. Cik kondok-kondok tu kan. Dekat air tutup lah mulut bising. Ni macam ni sambil cakap. Tutuplah mulut bising. Buat kat air. Dua peyak lah. Yeay. Ada lagi kan. Nice kan. Gue punya. Oh yang tu sama fresh orange. Sirap Aira. Tidak. Ini buat kita. Ni ada ni. Ni nasi goreng apa? Nak ingat. Apa ni? Ikan masin. Dia ada package ikan masin. Ini nasi bujang. Ayah minta Nasi bujang bersama ikan masin right? Ayah minta. Wow. Tak memang ada dalam ni. Nah, special lah. Special lah boh. Adik nak nasi goreng kerabu. Nah, duduk. Sit down. Masak. Sit down. Kenapa lu? Masak dah urip. Sit down. Semua orang duduk. Mana ada orang makan berdiri? Okeylah. Duduk elok. Tengok atuk. Tukar rasa. Cuba rasa. Tukar rasa sikit kat rumah. Balik. Atuk rasa lepas. Atuk rasa Aira rasa. Sour kan? Nasi goreng kerabu. Lagi. Nasi goreng Tengok Cina. anak terima bukan. Dia ni memang sour. Sour kan? Dua Sour. Dua pula. Dah pakai. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Orang nak makan. Siap.
masuk dalam banyak kerja lagi. Lain hari dia pula mudah-mudahan. Dah tak duduk dengan mami ni. Secrets untold, carrying tales only the Tak kira dia tak pandai tak kira tengokkan lagi. night spills through the veil, Duduk lagi. etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pine, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling stories that linger on the breath of the breeze. Dek, dek. Dawn paints gold on the mountain, rivers whisper as they flow down. Songs entwine with the trees that Nak apa? Nak tu dia kejap. Pedas. Nak adik makan. each echoing step on the forest floor Nak makan kacang ke? opens a world through reflection. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and moon. Teach me the language of rustling leaves. Stories that linger on the breath. Adik-adik lah. Lagi kunci. Dia napung. Lepas tu pergi main futsal. Main tak pakai asyik orang kampung. Lepas tu pergi makan futsal. Pergi makan. Dia paling lepas diorang ni yang paling excited mandi ni. Anak ni malah tak kasihan. Je. Padahal tak dengar pun. Sebenarnya kat ni dah tak penting mandi tau. So mandi je. Cakap mandi je. Masa akak mandi sebab ni duduk dalam bilik. Takut kacu. Kau atas mandi ni waktu ni. Ya. Oh dah lah letih. Aku cuba bagi Allah. Akak sampai macam ni. Angkat dia duduk sana. Bandung ni lah Bandung Cincau. Okey tarik. Bandung cincau tu apa tau? Tak tulis. Nak, ada orang yang tu. Nak start kan? Sekejap lagi ingatkan ambil ubat yang tergantung.
balik tu. Ha? Balik. Kat ubat kat kebun. Baik, okey. Good. Lagi drop boleh drop. Baik. Boleh kalau ada line. Kenyang kan? Ni kiranya saya kamu balik kereta. Kamu nak ijak awal. Ada weh? Bawa? Nak meniru besar. Ayah! Kabel. Ayah! Hidup Tak ada. Tak apa-apa. Ada. Tak apa. Alhamdulillah. Baik. Jatuh. Contoh macam ni. Masih belanja. Besok masak. Satu. Ayam duduk itu. Kaki-kaki ayam. Ayam masak merah habis kan? Ada lagi. Tapi tak lalu nak makan. Nak nanti lah. Besok ayam ke? Kaki ayam ke? Kau kata nak goreng ni hati. Buat dia masuk kaki ayam. Buat dia sikit-sikit. Nak lepas. Gedi lah. Kita masak apa ke? Tak ikut. Ada tadi. Sebab ni. Dah cakap jom balik makan durian pula. Cakap lah jom balik makan durian guys. Tu cantik. Cakap lah jom balik guys makan durian. Bye bye. Orang yang bukan jatuh pun tak jatuh pun. Tak jatuh ambil jarum, atuk cucuk semua bagi pecah. Senang. Siapa pun tak boleh main. Nak, atuk ambil jarum bagi pecah semua. Nak mana ni? Adik buat dua ke? Adik kaca dua ke? Adik kaca dua. Oh, dua nangis. Macam mana? Adik, dua nangis macam mana? Ni. Bye-bye Papa ngah. Bye-bye. Atuk dah lepas dah ular? Dah lepas? Adik, atuk dah lepas dah snake. Datuk tak payahlah Aira simpan dulu. Simpan dulu nak makan durian lagi. Lepas dah. Yelah atuk lepas kat mana dia tanya. Aira nak tidur lagi? Aira tidur sini nanti jatuh atas Aira pula dia datang lagi. Tanya. Kedua, dua tidur sini. Makan durian kah? Nak. Ha? Nak makan Apa? durian? Siapa tu? Aduh. Mami. Jangan. Ya. Dia pula yang ni. Bagi. Ayah pegang belon dia. Ayah bagi pecah kan. Atau tahu. Betul. Apik pecah. Lepas tu? Tutup bagi pecah semua. Apa tak boleh main? Ya. Tak semua durian. Sini. Iris ni guys. Tak kecil ni pun. Tadi dah makan. Ni makan lagi. Cepat atuk. Cepat. Atuk bela durian. Wah, Mami nak makan ni lah. Mami nak makan. Kucing tidur. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri hari kita dengan makan durian. Nah, Dek. Dek, nah. Bye guys. Nanti jumpa lagi kita makan durian. Bye. Bye-bye, Dek. Bye-bye. Bye-bye, Ra. Bye-bye. Bye-bye. Dah durian.
Ambil kakak tu.